hanya dengan undi sahaja. Dan undi lebih bisa dari keris plastik yang diangkat masa perhimpunan orang UMNO. Mereka kata, apa pengalaman pembangkang? Nurul Izzah budak mentah, tidak ada pengalaman, no experience untuk memerintah. Apa experience yang mereka maksudkan? Mereka memerintah 50 tahun dan mereka rompak negara ini selama 50 tahun. Itu ke maksud experience. Kami tidak perlu experience memerontak. Kami tidak perlu experience untuk menjamun harta rakyat. Yang kami nak ialah satu kerajaan yang boleh mentadbir negara ini dengan aman, dengan adil dan dengan ikhlas. Dan Najib meminta bagi kita lagi 5 tahun. Kita hanya perlu lagi 5 tahun. Dah bagi pun 50 tahun. Berapa tahun lagi dia nak? Mereka tahu ekonomi Malaysia hanya boleh mempertahan selama 5 tahun lagi. Tak lama lagi globalisasi akan melanda Malaysia. Minyak akan habis dalam masa 5 tahun lagi. Mereka hanya nak 5 tahun supaya mereka boleh samun dan rompak apa yang baki, dan 5 tahun dari sekarang mereka boleh serah negara ini yang tidak ada apa-apa lagi. Rakyat perlu bersuara, rakyat perlu menghentikan kefasikan yang berlaku di dalam Malaysia hari ini. Dan hari ini kebangkitan rakyat yang saya lihat, yang saya pergi merata, saya tengok, baik Melayu, baik Cina, baik India, mereka hari ini sudah bersatu. Hari ini Cina dan India menyokong PAS. Hari ini orang Melayu menyokong DAP. Berapa ramai saya tengok di Pelabuhan Kelang dan di beberapa tempat lagi. Aktivis-aktivis Hindraf, kaum-kaum Hindu memakai baju PAS dan mereka angkat bendera PAS dan mereka hormati PAS dan perjuangan Islam PAS. Mereka menyedari bukan orang Melayu yang menjadi musuh bukan Melayu, dan bukan orang Islam yang menjadi musuh orang bukan Islam. Yang menjadi musuh kepada semua rakyat tak kisah Melayu Cina ini pada MIC. If you want to do anything to